Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayat renungan kita bersama hari ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Ayat 5 surah Al-Bayyinah. Dan tidak diperintahkan kamu beribadah pada Allah melainkan semata-mata untuk ikhlas pada Allah. Tidak dituntut beribadah pada Allah kecuali ikhlas pada Allah, mukhlishina lahuddin. Besarnya perintah Allah untuk beribadah, lagi besar perintah Allah dengan ikhlas. Boleh kita tambah kata ibadah tu tidak diterima Allah dan sia-sia jika tidak disertakan dengan ikhlas. Disebabkan ikhlas dua sekaligus. Pertama, kita ditolak daripada ikhlas untuk beribadah pada Allah, ataupun tolakkan ibadah kita tu adalah tolakkan ikhlas. Apabila kita beribadah pula, tidaklah kita ingin satu-satu balasan melainkan daripada Allah. Jadi dua sekaligus timbal balik. Desakan ibadah pun ikhlas pada Allah, nak ambil upah, nak ambil ganjaran pun daripada Allah. Alangkah bersihnya. Beberapa huraian mengatakan kenapa apabila ibadah tidak ikhlas, jadi pitu-pitu yang tidak ikhlas tu banyaklah. Pitu dia, katakanlah pitu ria. Ria adalah seseorang beribadah untuk nak tunjuk kepada manusia, ataupun dia tidaklah penuhnya untuk ria, tapi dia sabar ajub sepertinya. Dia timbul heran di atas diri dia, Allah, dia ni nak turun aling, tak ada aling mana kali, tapi rajin ibadah kepada Allah, baik semaya sunat, baik infak, baik sedekah, juga tak ikhlas pada Allah. Itu bukan kepada orang lain, diri dia sendiri. Sebab dia tidak ikhlas kepada Allah, maka terbukalah pintu-pintu lain. Dan seterusnya lagi, mungkin takabur. Dia itu terasa bahawa diri dia ni lebih daripada orang lain, sehingga dia tu buat untuk nak tunjukkan lebih dia. 1001 pintu syaitan pisah kita tubik daripada ikhlas, daripada pintu-pintu supaya amalan kita tidak diterima Allah. Maka setiap kali kita semaya dan ibadat lain, tidaklah sudah semaya alhamdulillah, Rasulullah mengajarkan kita sudah semaya astaghfirullahalazim. Bimbang takut ketaksiran solat kita, bimbang takut semaya kita tidak ikhlas pada Allah. Ustaz contoh lain, di surah Al-Bayyinah ayat 3. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah ไม่ได้ต้องการอิบาดัตอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นเมื่อทำอิบาดัตเช่นนั้นเพื่ออิคลาสต่อ Allah บริสุทธิ์ใจต่อ Allah ประตูที่ออกจากความอิคลาสมันหลายประตูเหลือเกิน เช่นเราทำเพื่อให้คนชมเชยไปทำอิบาดัตเช่นนั้นเพื่อให้คนดู หรือเราหลงในตัวเองเราไม่ได้
โชว์ให้คนอื่นแต่เราเนี่ยหลงในตัวเองทำไมเล่าเรานี่ไม่ได้อาลิมเท่าไหร่แต่ชอบทำอิบาดะอามัลอิบาดะห์ก็เช่นกันก็คือเราไม่ได้ทำเพื่ออิคลาสต่ออัลลอฮ์เริ่มที่จะทำก็ต้องอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็เมื่อเราปฏิบัติก็ไม่ต้องการตอบแทนนอกจากอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์